Dan setianya ku menunggu tiada tak. Dan setianya ku menanti cinta pula. Di manakah kasih, oh di manakah tersembunyinya arti rindu, arti cinta. So, hello Terima everyone, kasih. welcome to Slay the World, Bombas and Manja. Sekarang ni kita berada di Me Time Bakery Cafe di Taman Maluri. Wow, kita boleh katakan tempat ni sangat cantik dan kondusif dan kita ada dekat sini tea dan juga kek. Gitu. Nampak sedap, tak sabar nak rasa ya. Okay, so sekarang Aisyah Safia mungkin boleh ceritakan sedikit. Mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu diri anda siapa? Saya Aisyah Safia, berusia 37 tahun dan berasal dari Kuantan, Pahang. Dan saya merupakan seorang penyanyi dan juga pelakon di Malaysia. Alright, ni extra question ya, luar daripada soalan kita. Sebab mengapa nak masuk pertandingan ini Serikandi Malaysia selepas anda telah dikenali dan telah memenangi berapa pertandingan nyanyian termasuk bintang RTM itu sendiri? Ni big question Okey, sebenarnya beauty pageant ni adalah salah satu cabang seni yang memang Syah minat dari kecil. So, cuma mungkin peluang tu datang hari ni. Dan saya percaya rezeki tu tak pernah salah alamat kan. Dan macam saya cakap tadi, kenapa baru sekarang? Okey, kerana mungkin rezeki tu sampai hari ni, peluang tu datang hari ni. Dan kalau ikutkan memang minat tu, dalam bidang seni tu memang saya sangat love. Saya sangat mencintai bidang seni, pelbagai bidang seni. Apa jua, apa jua. Dan pageant ni adalah salah satu cabang seni baru untuk saya. Wow. So nampaknya boleh katakan Serikandi Malaysia itu sangat memberi pengaruh yang besar di dalam Malaysia itu sendiri. Kalau artis pun nak join Serikandi Malaysia. Alright, okay. So soalan seterusnya mungkin boleh ceritakan sedikit. Objektif. Kenapa anda memasuki pertandingan Serikandi Malaysia? Sebab kelebihan istimewanya Serikandi Malaysia ni adalah misinya untuk mengangkat martabat wanita. Jadi ia merupakan satu pentas untuk meraihkan kepimpinan dan juga suara wanita, dan matlamatnya adalah untuk melahirkan lambang kekuatan dan kecantikan yang berjiwa besar. Dan membuatkan saya tersentuh hati. Sebab ianya memberi saya peluang untuk menabur bakti kepada masyarakat dan seterusnya menjadi inspirasi kepada generasi muda. Sangat menginspirasikan ya. Saya pasti lepas ini akan ada orang yang mendengar anda sebagai benchmark untuk mereka melakar nama dalam dunia industri seni, bukan sekadar dalam dunia nyanyian, juga Ratu Cantik itu sendiri. Alright, okay, next question. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Kita pergi go deeper lah ya. Setiap pertandingan itu ada advokasinya tersendiri. Alright, so apakah advokasi yang Aisyah Safia bawakan di pentas Serikandi Malaysia 2026? Sebagai seorang Serikandi yang berjiwa besar dan penyayang, Aisyah meletakkan agenda kebajikan haiwan terbiar sebagai advokasi utama, kerana pada Syah, cara kita melayan haiwan adalah cerminan langsung kepada nilai kemanusiaan, dan saya committed untuk membawa suara kepada makhluk yang tak mampu berbicara dan memperjuangkan hak mereka. Dan saya ingin menggunakan platform ini untuk mempromosikan dan menyokong Pusat Perlindungan Haiwan dan mempromosikan pengambilan haiwan angkat di media sosial. Betul. Dan juga menyelamatkan haiwan jalanan. Sebab pada saya usaha ni untuk melindungi hak mereka, memberikan mereka peluang kedua dan seterusnya memupuk nilai belas kasihan dalam masyarakat. Sangat murni apa yang anda lakukan, iaitu advokasi anda, di mana kita tahu haiwan ini perlu disayangi, perlu ada someone yang menjaga mereka kan. So advokasi yang dibawa Aisyah itu sangat menyentuh hati seorang. Semoga ada sinar untuk haiwan-haiwan di luar sana untuk dijadikan sebagai keluarga angkat kepada tuan yang baru. Alright, so next question. Okay, sekiranya anda memenangi pertandingan Serikandi Malaysia iaitu sebagai juara, mungkin anda akan menjadi the first ever singer in Malaysia win
Sri Kandi Malaysia 2006. So, apakah yang anda ingin sumbangkan kepada masyarakat di luar sana dan juga organisasi Sri Kandi Malaysia iaitu Dream World Management? Pada Syah, jika dimahkotakan, Syah akan ingin berterima kasih kepada penganjur kerana mempercayai potensi yang ada pada diri Syah dan juga barisan juri yang memberi mandat itu sendiri kepada Syah. Dan Syah bersedia untuk menyokong sepenuhnya organisasi untuk menjadi penggerak utama dalam mempromosikan nilai dan visi kita. Dengan suara, keyakinan dan juga dedikasi yang tinggi. Syah akan pastikan segala mesej sampai kepada setiap lapisan masyarakat dan seterusnya menaikkan prestij organisasi itu sendiri ke tahap yang lebih tinggi. Kita boleh nampak betapa Aisyah Safia sangat ready untuk menjadi salah seorang juara Sri Kandi Malaysia 2026 itu sendiri. Kita sangat yakin kalau dia pergi ke international level, pasti akan mengharumkan nama Malaysia itu sendiri. Alright, okay. Kita sebenarnya ada banyak soalan yang ingin bertanyakan. Tapi itulah, kita mau habiskan dengan soalan yang terakhir. Okay, so last question. Mungkin boleh ceritakan atau memberikan terima kasih kepada siapa sahaja yang telah menyokong anda di dalam karier anda sebagai anak seni dan sekarang ini anda mencuburi Sri Kandi Malaysia iaitu salah satu pertandingan Ratu Cantik di Malaysia. So, kepada siapa yang anda ingin berterima kasih? Berdiri saya sebagai seorang Sri Kandi adalah kerana kekuatan dan juga sokongan daripada anda semua. Jadi, saya ingin berterima kasih kepada pihak organisasi iaitu Madam Wawa kerana mempercayai bakat yang ada pada diri saya. Dan saya ingin berterima kasih juga kepada keluarga, rakan-rakan dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa menyokong tanpa henti perjuangan saya dalam Sri Kandi Malaysia. Jadi, untuk menyaksikan saya secara live dalam pertandingan akhir Sri Kandi Malaysia 2026, boleh dapatkan tiket anda di akaun rasmi Sri Kandi Malaysia ataupun melalui akaun rasmi saya sendiri iaitu Miss Aisyah Safia. Terima kasih. Alright. So, terima kasih Aisyah Safia kerana telah bersama dengan Slave View segmen untuk diwawancara oleh saya. Sesungguhnya bukan mudah untuk melihat seorang artis atau orang kata penyanyi dan juga pelakon Malaysia untuk memasuki pertandingan Ratu Cantik itu sendiri iaitu Sri Kandi Malaysia. So, semoga maju jaya di masa hadapan and may you be next winner of Sri Kandi Malaysia 2026. See you again and bye-bye.